Darkwing kembali. Saya dah cakap ya awak semua dalam kawalan saya. Tapi dua kawan awak berjaya lari dari anak saudara saya, Felix. Dan Miraculous Rabbit telah larikan diri dari saya. Tapi jangan tertipu. Sekarang kuasa awak milik saya. Kwame Ladybug dan Cat Noir akan sertai awak. Tapi saya dah lindungi Miraculous. Jadi terangkan kenapa tak ada pada awak sekarang? 15 yang tinggal dalam kotak, termasuk dengan Arnab. Apa berlaku kalau Monarch nak guna Miraculous tu untuk ubah masa lalu? Dia dah pun cuba. Tapi jangan risau. Kami dah dapat balik dan ia selamat. Kami bagi pada penjaga yang bagus. Dan kami akan buat yang sama pada semua. Sebab kami ada petunjuk yang mungkin bawa kita ke Monarch. Jadi salahkan kami. Tolong kami, Tuan. Dan percaya kami untuk kali ni. Awak betul, Ladybug. Saya patutnya bantu awak. Tapi saya biarkan diri saya terganggu oleh dunia moden ni. Macam kasut mahal yang saya beli. Dan alat elektronik yang sia-siakan 4 bulan kewujudan saya. Dengan video-video anak kucing yang comel. Saya jadi penjaga lebih lama dari awak. Lebih berpengalaman dan kuat. Daripada menjadi tombak yang menikam, saya sepatutnya jadi perisai. Okey. Tapi tolong bangun. Yelah, semua pun buat kesilapan. Jadi cuba cari sesuatu yang boleh awak tolong. Itu dah bagus. Awak betul. Saya akan pergi balik ke kuil untuk dapatkan bantuan. Dia takkan pergi ke Tibet macam tu je kan? Tingkatkan kuasa. Jom cari Felix. Felix Phantom ialah anak kepada jutawan Amerika Cobb Phantom yang meninggal tahun lepas dan bangsawan Lady Emily Graham de Manley, pakar kungfu dan pemenang pingat lumba kuda, pemain Pro 1 dan juga graduan termuda England, tinggal dekat London bersama ibunya. Si kakak kembar kepada isteri Franker Fashion terkenal, Gabriel Agreste. Masa bangun, anak saya tak ada kat sini. Saya tak risau sebab saya ingat dia mungkin jumpa sepupunya Adrian kat Paris. Mereka berdua tu memang sangat rapat. Tapi Felix tak jawab telefon saya. Jadi saya telefon bapa saudaranya Gabriel. Dia cakap dia tak jumpa pun Felix. Tapi dia ada di Paris. Kami ada bercakap. Oh, Cosmobug, Astrocat, saya harap tak ada apa-apa yang berlaku. Jangan risau, Puan. Dia mungkin akan ke rumah pakcik dia. Atau dia mungkin dah nak balik ke London sekarang ni. Terima kasih banyak awak berdua sebab membantu. Kita dah silap ke pasal Felix? Awak rasa dia mungkin salah seorang bangsa Monarch ke? Tak tahulah. Dia je petunjuk kita untuk dapatkan Miraculous. Kita cari lagi petunjuk. Monarch akan terus menyerang. Kita akan tahu apa berlaku pada Felix. Sebelum tu, kita kena lebih berhati-hati lagi. Dengan kuasa yang ada pada Monarch sekarang, kena jangkakan apa-apa bila-bila masa. Saya tahu. Jomlah balik. Hari ni letih sangat. Bukan topeng. Jongkang-jongkit pisang ni memang hebatlah. Alia? Ya, saya okey. Saya dah balik. Boleh datang tidur sini malam ni? Terima kasih. Jumpa dalam 5 minit.